Umar, Sarah, Joseph dan Alice adalah 4 sahabat yang selalu bermain bersama-sama. Mereka belajar di sekolah yang berbeza, tetapi pada setiap petang mereka berkumpul di taman berdekatan rumah untuk berbual dan bermain. Umar belajar di sekolah Tamil, manakala Alice belajar di sekolah Cina. Joseph yang keluarga berasal dari Sarawak belajar di sekolah kebangsaan. Sarah juga belajar kawan rendah di sekolah kebangsaan. Sebagaimana kebanyakan kanak-kanak pada masa sekarang, mereka semua sangat aktif di media sosial. Lama-kelamaan mereka tidak membiarkan masa bermain bersama-sama di taman permainan. Sebaliknya, mereka hanya bertemu di sana dan masing-masing sibuk melalui media sosial. Pada suatu petang, ketika mereka sedang duduk di taman permainan, Sarah dengan bersemangat menunjukkan telefon pintarnya. Lihat ini, saya dapat banyak kawan baru di Instagram. Kata Sarah dengan mengira sambil menunjukkan profilnya. Umar memandang dengan terkejut. Wow, banyaknya. Macam mana awak boleh dapat banyak kawan? Senang saja. Saya cuma follow orang dan mereka follow balik. Jawab Sarah dengan senyuman. Joseph yang duduk di sebelah Sarah mengeluarkan dahi. Ada sesuatu yang menangkap pikirannya. Tapi kita tidak tahu siapa mereka, kan? Kadang-kadang ada orang jahat yang nyaman menjadi kawan. Alice mendengar kata-kata itu dan Betul kata Joseph, kita tidak tahu siapa yang betul-betul ingin berkawan dan siapa yang hanya mahu ambil kesempatan. Namun Sarah hanya ketawa sambil membetulkan tudung di kepala. Jangan risau, saya tidak pernah ada masalah. Semua orang di Instagram nampak okey. sejak itu Sarah semakin kerap berhubung dengan kawan-kawan baru di media sosial. Dia tidak mengindahkan nasihat rakan-rakannya. Suatu hari, dia mula menerima mesej daripada seorang pemuda bernama Adam yang kelihatan sangat mesra dan penuh hati. Setiap kali Sarah memuat naik foto atau sesuatu di media sosial, Adam memberi komen positif dan memuji penampilannya. Namun, lama-kelamaan komen Adam semakin pelik. Cantiknya awak, Sarah. Mari kita berbuka foto kembali. Saya janji tidak akan menunjukkan kepada siapa-siapa. Serta-merta Sarah merasa tidak selesa.